Tak elakkan benda ni. Macam mana Mas Tugas kau cakap awak apa dia ibu tunggal, dia janda. Mas Tugas, mu cerita betul Napi. Mu cerita betul-betul. Mas Tugas cakap dengan mu macam mana? Mas Tugas cakap dengan mu macam mana Cik Napi? Ibu tunggal. Dia cakap dengan mu ibu tunggal. Lepas tu mu jadi hubungan dengan dia. Saya tak hubungi dia, hubungi saya. Dia lah mu ada fair dengan dia lah sebab dia ibu tunggal. Fair gitulah. Fair macam mana? Macam mana mu boleh dengan dia? Astagfirullahaladzim. Bukan Cik Napi ni kena cerita benda yang betul. Betul. Mu tahu tak? Pos saudara aku pun ustaz juru nikah. Kau tahu? Saya adik ipar saya. Pos saudara aku juru nikah. Ustaz ni pun aku boleh jumpa Ustaz Hassan nampak aku boleh telefon tau. Kemudian sebab aku telefon Ustaz Hassan ni bom mu. Macam mana? Jangan begitu Napi. Mu pun tahu dia masih lagi bini aku. Surat aku dengan dia pun mu bagi aku lagi surat betul. Baru 2 minggu lepas bagi surat tu kat aku betul. Betul ke tak betul? Jadi mu tahu tak dia bini aku? Mu tahu ke tak macam mana mu cakap betul pelik? Napi. Mu ni kerja pejabat agama, mu tahu undang-undang tau. Kalau mu ni pembina aku tak marah sangat. Mu tahu hukum, Islam. Mu tahu hukum Islam. Kemudian suruh aku telanjang mu sini. Dah, tolong. Ha? Saya tak tahu. Tolong, Zolah dia tu.